Hi, good morning semua. So, hari ni saya nak pergi Sabah pula. Nak pergi jalan-jalan kat Sabah. Sekarang ni pukul 6.30 pagi. Kita nak gerak pergi ke... Actually dah janji dengan orang pukul 7 nak jumpa. Tapi so kita kena awal lah. Tapi saya tak siap lagi, nampak tak? Aku masih busuk lagi. Hai. Kita dengan Uma hantar kita ke airport today. Hai. Kita singgah breakfast first dekat kedai Banana Leaf. Bukan tosen. Kita dah pergi airport. Okay, so sekarang ni kita dah sampai airport Senai. So, dah buka dah gate. Kita gate 3. Let's go. Let's go. Tickets we have landed at Kota Kinabalu International Airport. Hey sister, finally can. Kita tak jumpa dekat Johor ya. Kita jumpa kat Sabah tu. Kita nak cari kereta kita. Dia kata dekat gate 3. Ya. Sini kereta kita. Selamat. Weh, bila kau pergi nak pergi bercuti tapi tak ada plan, lepas tu kita berhenti kat tepi jalan, tengah fikir nak pergi makan apa. Tak tahu nak pergi mana weh. Nak makan dia punya ni ke? Baiklah macam tu. Okay, bye-bye. Okay, kita dah minta talian hayat. Dia bagi jawapan cik akun dasang. Tapi kita akan pergi ke pasar Filipin dulu. Tapi mungkin cari makan area situ juga. Ni kita nak pergi kedai makan. Aku dah tengok dekat TikTok. Kedai makan kudat sup ikan. Tak tahulah sedap ke tidak kan. Aku tengok pelakon ke Liana Jasmine tu review dekat situ macam sedap je. Kita dah sampai first destination. Kita pergi makan dulu sup. Kudat sup ikan weh. Dia kata dia close tu. Tak tahu lah. Dia masuk je. So sekarang ni kita tengah menunggu makanan. Kita nak makan makanan sup ikan. Inilah kedai dia. Kita orang order berlainan makanan sebab kita orang nak try. Aku tak dengar macam cakap. So dah ambil garlic dan cili dan daun. Tapi orang dah tak asing Tak asing. Kita ikut tu. Ikut je. Limau perahkan. Dengan biji-biji sekali. Macam orang sini dah jual. Lepas tu tak ada kenapa ada yang letak sos. Apa ni? Dia Tak tahu, letak je. Sedap tak sedap lah kira lah. Kita makan je baru. Ini je dah. Okay dah, cukup. So ini kita punya makanan. So saya ambil yang ni. Apa nama dia? Kicap, mi kicap dengan sop tomato. Yang Ain ambil adalah tom yum soup. Ada mihun juga dalam tu. Kita ada lagi satu. Goreng tepung. So far makanan okey lah. Tapi tom yum dia ni macam pedas sikit lah. Dia tak macam tom yum. Dia macam asam pedas. Dan pedas sedap. Mak rasa kita berkosong dan tomato. Okay, kita baru habis makan. So rate makanan tadi 2/5. tak dapat nak describe sebab rasa dia macam unik sikit. Antara banyak-banyak, tak adalah banyak kita order 3 je. Antara 3 tu 1 je yang sedap. Sotong Itu pun sotong. Sotong dengan topong weh. Itu sotong goreng topong tu ada pun RM6. Aku rasa orang kata kat Sabah ni seafood murah. Kenapa macam tak murah seafood dia? Aku rasa kat Johor lagi murah seafood. Kena scam lah. Macam Itu. Terus je lah nanti weh. Weh, so kita orang tadi ada budak-budak tu ramai weh. Tu bodoh geng dia. Kau tengok tu. Ya nampak. Geng-geng dia. Dia macam kita orang parking. Lepas tu dia budak-budak tiba-tiba semua assist macam tu. kita orang Padahal dia suruh gini-gini je. Kita bagi sendiri.
Lepas tu kita macam menunggu-nunggu tau. Kita tanya-tanya member. So macam mana nak buat kan? Dia kata biarkan. So kita pun biarkan je. So sekarang kita ada dekat pasar Filipin. Kita nak jalan-jalan mencari apa orang kata saja hati. Buah tangan, okey, buah tangan. Sebab esok kita mungkin tak pergi lagi dah. Tak sempat nak pergi. So kita pergi hari ni. Pakai sunscreen dulu. Sunscreen daripada Skintific lah Libre promote. Negara. Sekejap dulu daripada depan lah. Kita masuk dalam sektor makanan pula. Wow. Menarik. So basically kat sini dia punya kedai kan ada 10-an. 10 kedai tu jual benda yang sama je. Tak ada yang special. Tak ada kelainan. Okay, kita nak beli bilis pula. Usha-usha bilis. Kita dah habis berbelanja. So kita dah beli cincin dan juga bilis. Member dah habis banyak sikit lah. 100 dia kata. Kita habis baru berapa ringgit 20, 30, 38 ringgit lah macam tu. Sekarang kita orang menuju ke Kundasang and then dia punya jalan sangat-sangat mantap. Lepas tu kita orang pula naik Azia Merah. Kau tengok jalan dia. Azia tu. So driver kita steady tak? Tak steady bro. Aku je risau tak naik je ni. Dah tekan dah dia. Tekan. So harap-harap berjayalah kita naik ke atas menaiki Azia Merah. So lagi 40 km. Samaan 1 jam 13 minit. 1 jam lagi guys nak mendaki. Sebenarnya kita orang punya main reason kita orang datang sini sebab nak view je. Lepas tu buang kentut kan. Macam nak tidur pemandangan dia Gunung Kinabalu tu je. Sekarang ni kita masih menuju ke Kundasang. Cuaca sangat-sangat cloudy, berawan. Dengan kita alhamdulillah dah sampai ke pekan dia. Pekan Kundasang, Mak Love. Ada lembu kat tengah jalan. Ada lembu. Alah aku tak tahu kan. Ada kuda. Wow. Kita dah sampai Kinabalu Night Resort. Kita dah sampai guys, alhamdulillah. So ni restoran dia. Kita nak pergi ambil kunci. Kita dah sampai. Alhamdulillah. Nanti Sejuk nak mampus. suhu sekarang tadi aku check 18. Mari. Sekarang 18 Sejuk. Betul-betul. Kita dah siap in termasuk bilik. Sebenarnya kita dah terlambat ni nak semayang ni. Tak solat lagi. Ni. Okay, so inilah kita punya bilik nombor yang pertama ni, N4 ni. Ni. Okay, Assalamualaikum. Kasut kita nak buka luar, tak dalam lah. So kita ambil yang 2 bilik. 2 bilik dah, 2 katil. TV besar, okay. Ni kita punya toilet, tapi toilet dia macam semuanya. Agak semuanya. Tapi not bad lah. Okay, so sekarang pukul 6.58 weh. Belum pukul 7 lagi. Lagi 2 minit. Belum pukul 7 lagi weh. Dah segelap ini. So sekarang kita nak pergi jalan ke apa dia punya night market nak makan. Sebenarnya Encik Sayap juga. Tak tahu sedap ke tak kan, tapi kita pergi je lah. Kita dekat kedai apa dah? Sayap ayam buat alu. Nyek. Okay, ni kita punya apa tadi sayap kita beli. Kita beli 4 ketul sayap dan juga buntut ayam. Makan sayap ayam madu Ali. Sedap. Serius sedap yang ni. Ni buntut
ayam. Dia kata buntut lah. Dapat rasa lah beza dia yang Semenanjung dengan yang sini. Kalau kat Johor kita panggil tongkang. Kalau kat sini kita panggil buntut. Dia direct terus. Dia tak lambat. Buntut dia. Tak ada bunyi rangut-rangut tau. Tak. So this is our dinner. Tak ni, this is my dinner. This is Nur Nasi lalap. Ain punya dinner nasi lalap. Tapi signature sini. Nasi lalap. Ini nasi goreng kampung je. Nasi goreng kampung Kundasang mungkin. Tu weh. Inilah Mengandung makan banyak. akibat apa? Makan nak seorang satu kan. Lepas tu masing-masing jenis makan sikit-sikit je. Lepas tu siapa nak habiskan ni? Kita dah siap makan, so kita nak balik punya bilik lagi. Sebab dah sejuk gila, menggigil je. Wah, okay, ni view daripada tempat kita duduk je. Kita punya hotel kat atas tu. Bukan hotel lah, it's a resort. Whatever, kita punya bilik kat atas tu lah. Kat bawah ni, nampak ni. So, untuk hari ni, kita dah selesai. Dah penat. Dah letih lelah lesu le view.